PRN Johor kali ini bukan pilihan raya negeri biasa untuk keadilan. Sebab Johor pernah jadi antara luka yang paling besar untuk PKR. Kalau kita buka balik cerita PRN Johor 2022, keputusan masa tu memang pahit. PKR bertanding 20 kerusi tapi hanya menang satu je. Satu-satu kerusi yang dimenangi ialah Bukit Batu, itu pun dengan majoriti yang sangat kecil. Sebelum Johor, PKR juga sudah kena tamparan besar dekat Melaka. Dalam PRN Melaka 2021, PKR bertanding 11 kerusi dan gagal menang satu kerusi pun. Jadi bila dua PRN berturut-turut beri keputusan yang teruk, masalahnya bukan sekadar kalah kerusi. Masalahnya ialah parti nampak macam hilang rentak. Logo masih dikenali, nama Anwar masih besar, cerita reformasi pun masih ada. Tapi pada masa itu, semua tu tak cukup untuk yakinkan pengundi di Melaka dan juga di Johor. Pengundi tahu PKR Parti Reformasi. Pengundi tahu Anwar Ibrahim nama besar dalam politik Malaysia. Tapi bila sampai hari mengundi, pengundi tetap tanya benda yang lebih dekat dengan hidup mereka. Apakah tawaran untuk kawasan? Apakah beza kalau pilih calon ini? Dan apa juga yang boleh dibuat tentang kos hidup, kerja, gaji, rumah dan masa depan anak muda? Kalau soalan-soalan ini tak dijawab dengan kuat, nama besar je tak cukup. Di situlah nama Rafizi Ramli masuk semula dalam cerita. Selepas PRN Johor 2022, Rafizi kembali aktif dalam politik dan bertanding jawatan Timbalan Presiden PKR. Kepulangan itu bukan sekadar kemunculan seorang pemimpin lama. Rafizi waktu itu dilihat datang dengan imej orang yang strategi, orang data dan juga suara yang boleh bantu susut semula naratif politik PKR. Dalam bahasa mudah, Rafizi dilihat macam jeneral perang yang dipanggil semula selepas parti kalah teruk. Selepas itu, PH pula masuk PRU15 dengan kempen yang dilihat lebih tersusun. Anwar tetap jadi figure, tetapi Rafizi juga menjadi antara wajah penting dalam kempen PH. Akhirnya, PH muncul sebagai gabungan dengan jumlah kerusi paling banyak dan kemudian membentuk kerajaan perpaduan. Sebab itu, bila masuk PRN Johor kali ini, cerita lama itu terasa macam berulang. PKR sekali lagi perlu buktikan parti ini masih boleh bangkit di Johor. Bezanya kali ini, Rafizi bukan lagi orang yang kembali untuk bantu keadilan. Rafizi kini berada di luar. Dan lebih menarik, beliau bukan sekadar berada di luar. Rafizi membawa parti bersama dan bersama pula turun masuk gelanggang PRN Johor. Dalam politik, kehilangan tokoh bukan sekadar kehilangan nama. Kadang yang hilang ialah cara fikir, strategi, tenaga kempen dan juga suara yang boleh bentuk naratif. Itu adalah cabaran besar keadilan dalam PRN Johor kali ini. Pada 2022, selepas PKR jatuh teruk di Melaka dan juga di Johor, Rafizi kembali untuk hidupkan semula semangat parti. Kali ini, tekanan di Johor masih ada, tetapi keadaannya jauh berbeza. Rafizi bukan berehat di luar politik. Rafizi sedang berlawan. Bersama bukan masuk PRN Johor sebagai pemerhati. Parti itu bertanding 15 kerusi dan beberapa kawasan yang dimasukinya adalah kawasan yang penting untuk PH dan juga PKR. Contohnya seperti Puteri Wangsa. PH PKR meletakkan Dr. Mazli Malik, satu nama besar yang pernah menjadi Menteri Pendidikan. Tetapi di kerusi yang sama, bersama juga masuk bertanding. Muda juga ada, BN juga ada. Jadi Puteri Wangsa bukan sekadar kerusi biasa. Ia boleh jadi simbol perebutan undi bandar, undi muda dan juga pengundi di atas pagar. Di Bukit Batu pula, Arthur Cheong mempertahankan satu-satunya kerusi PKR yang dimenangi pada PRN Johor lalu. Kerusi ini penting sebab ia bukan sekadar satu kerusi dalam senarai. Ia adalah kerusi survivor. Kalau Bukit Batu dapat dipertahankan, PKR boleh kata parti itu masih ada tapak di Johor. Tapi kalau Bukit Batu pun terlepas, kesannya bukan kecil. Ia akan memberi kesan kepada moral parti dan juga persepsi pengundi. Sebab itu, PRN Johor kali ini agak unik. Biasanya, bila parti mahu bangkit, parti akan cari tokoh yang boleh naikkan semangat jentera. Tapi kali ini, salah seorang tokoh yang pernah bantu hidupkan semula naratif PKR selepas kekalahan besar sedang berlawan di sebelah lawan. Di sinilah keadilan perlu jawab satu soalan besar. Siapakah yang akan jadi penggerak naratif kali ini? Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri memang masih figure paling besar dalam PH. Tetapi dalam pilihan raya negeri, bergantung kepada nama Perdana Menteri saja semestinya tidak cukup.
Pengundi Johor mahu tengok calon kawasan. Mereka mahu tengok kerja setempat. Mereka juga mahu tahu apa tawaran untuk negeri dan juga kawasan mereka. Kalau semua kempen terlalu bergantung kepada nama besar di Putrajaya ini, mesej tempatan boleh tenggelam. Keadilan masih ada peluang untuk bangkit di Johor. PKR masih ada struktur parti, masih ada pemimpin nasional, masih ada jentera dan masih ada kelebihan sebagai parti utama dalam PH dan sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Untuk PRN kali ini, PKR sekali lagi bertanding 20 kerusi dan beberapa laporan menyebut sekitar 7 kerusi dilihat sebagai sasaran kemenangan. Tetapi peluang itu tak datang secara automatik. PKR tak boleh masuk Johor dengan anggapan pengundi akan sokong hanya sebab PH memimpin kerajaan pusat. Pengundi sekarang lebih keras menilai. Mereka mahu tahu apa yang sudah dibuat, apa yang belum selesai dan apa yang benar-benar ditawarkan untuk Johor. Tambahan pula, ruang politik yang dulu banyak dikuasai PH sekarang semakin sesak. Pengundi muda dan progresif bukan lagi hanya melihat PKR. Mereka ada muda, ada bersama, ada juga pengundi atas pagar yang mungkin kecewa dengan politik lama dan mahukan pilihan yang baru. Semua ini boleh ganggu undi PH, terutama di kawasan bandar dan separa bandar. Sebab itu, cabaran keadilan bukan lawan BN atau PN. Cabaran keadilan juga ialah mempertahankan ruang sendiri daripada parti-parti baru ini yang cuba bawa imej yang lebih segar. Dalam keadaan ini, kemunculan Nurul Izzah boleh bantu dari segi moral parti. Beliau sudah muncul dalam beberapa gerak kerja kempen. Tapi persoalannya, adakah kemunculan itu cukup untuk jadi naratif besar seperti peranan Rafizi selepas 2022? Itu belum jelas. Tetapi yang jelas sekarang, keadilan perlu cari rentak sendiri. Bukan sekadar ulang cerita reformasi lama dan bukan sekadar bergantung kepada Anwar. Bukan sekadar berharap pengundi masih melihat PKR sebagai pilihan semula jadi dalam PH. PRN Johor kali ini akan menguji sama ada keadilan masih ada mesin politik yang boleh hidup tanpa Rafizi sebagai jeneral perang. Kalau PKR mampu pertahankan Bukit Batu dan menang beberapa kerusi sasaran, itu tanda parti ini masih ada daya tahan. Tapi kalau kerusi yang dimenangi pada 22 pun gagal dipertahankan, itu akan jadi tamparan yang besar. Sebab dalam politik, kadang satu kerusi bukan sekadar angka. Bukit Batu ialah simbol terakhir kekuatan PKR di Johor pada PRN lalu. Puteri Wangsa pula boleh jadi simbol sama ada PKR masih mampu tarik pengundi bandar dan anak muda melalui calon berprofil tinggi. Kerusi sasaran lain pula akan menunjukkan sama ada jentera PKR masih boleh bekerja tanpa naratif besar yang dulu banyak dibantu Rafizi. Jadi, mampukah keadilan bangkit dalam PRN Johor tanpa jeneral perang? Jawapannya semestinya masih boleh. Tapi kebangkitan itu tak boleh datang daripada nostalgia, tak boleh datang daripada cerita lama semata-mata dan tak boleh hanya bergantung kepada ikon Perdana Menteri. Keadilan perlu buktikan parti ini masih ada tenaga, masih ada idea, masih ada calon yang boleh diyakini dan masih mampu bercakap dengan pengundi pada hari ini. Sebab PRN Johor kali ini bukan sekadar soal berapa kerusi PKR boleh menang. Ini adalah soal survival politik. Sama ada keadilan masih mampu berdiri dengan kekuatan sendiri atau mula kelihatan long lie apabila jeneral perang lamanya kini berada di medan sebelah sana.